Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing. Segala audio dan visual recording semua dibawakan khas oleh DJI dan segala luggage system yang waterproof dibawakan oleh Krega. Berminat update tengok di description box. Assalamualaikum and good morning YouTube. So hari ni kat Pai sejuk. Berapa darjah Celsius tak tahu, tapi memang sejuk lah. Berapa darjah Celsius tak tahu, mungkin dalam 16, 15 darjah Celsius. So saya pun tadi pagi dah bangun edit video apa semua, selesai apa semua. So saya ingat ini hari kemungkinan besar saya nak turun bawah ke Chiang Rai. Kemungkinan besar. Hey, good morning sir. Good morning sir. Good morning. Where are you off to today? Sleep well? Yeah? Yeah. Sleep well? Sleep very well. Direction Chiang Mai. Oh, going to Chiang Mai? Yeah, direction. Okay. Make a stop between. Wo fahren wir heute? Richtung Chiang Mai. Mit Jam. Ja, ich habe gesagt, wir stoppen aber wieder unterwegs. Habe ich dir schon gesagt. Ja, aber erstmal Richtung Mai. Going to Chiang Mai, good. Weil der andere Name habe ich vergessen. Oder Ich Zwischenstopp hab gedacht, wir wären mit Salon. Aber das sind wir mit Jam. Ich habe keine Ahnung. My Chiang, the road is good. Ja. Yeah. The road is good. I was there yesterday. Some construction? No. A bit. A bit. A bit. And then the bikes are ready again. Yes, same. This is the in Malaysia, the guys they like the bike. yes. Yeah, it's really. This is the newest one. It was released in October, so I'm testing it out. Going to Boten, like in Laos. I have the exit there. Okay, with this bike. No, not here. In where I live in Phuket. Okay. Oh, you live in Phuket. Okay. So you live in Phuket, and you from Germany No. on I holiday. live in Khao Oh, Khao Lak. So these guys are from Germany. Yeah, but they're living in Pattaya. Oh, so you guys are locals. Yes. First the local. So you guys are locals. Hey. It's Saudi Tong Chow. Somebody don't shout. It's good morning. Khao, yeah. Thank you, sir. I'm also doing videos on YouTube. Okay. You can look me up, Bob YP. Oh, Ah. I can't remember that. It's Bob YP. So these guys are from Germany. I've been staying in Thailand for some Come time. here. Come here. Come here. We have our favorite of YouTube channel. Hey. Have a nice ride, guys, to Chiang Mai. But you guys to Mae Cham first. Mae Cham and then Chiang Mai. And then Und wo sind wir am Samstag? you guys should visit Kampong Cham. No, it's Kampung Pen. Kampong Cham, yes. No, That was very nice. no, we go. And our weekend is a bike weekend. Oh, Chiang Mai. there's a bike week in Chiang Mai. Yes. Okay. Last year they held up the Asia Holidays in Chiang Rai. Yeah, this year was in Khao Yai. Yeah, Khao Yai. Yeah, just 2 weeks ago. Yeah. So you guys joined that kind of activities? No. Yeah, some went. Okay. Some people went, not everybody. So for you guys that are using Harley, can look up Berlin Beer Belly Brothers. Wow. Any pages? Instagram, Facebook, on social We media? have a closed Facebook group, Okay, a close Facebook group. Yeah. Okay, all right. and otherwise not. Yeah. It's not to the public what we do. Not really. Okay. So the day after Chiang Mai? Chiang Kham, Oh, Chiang Kham. Okay. and then Chiang Kham Nan, Nice place. Nan Pitsanagoluk, Okay. Khao Yai, Prachuap, Okay, Prachuap.
Chirp, and then Aikaolak, Surat, Suratani for the bike week. Then Kupangan. Okay. Then Kaolak pick him up again. Wah. And then next bike week in Krut. Wow, it's a busy week. It's a busy week. So, anything? Ride safe. Nice to meet you guys. Okay. Alright. See you later. Yeah. Okay guys, so inilah keadaan motornya. Dia kelak off-road dah langgar-langgar benda semua, tak tahulah cala bala ke apa. So senang motor ni nampak, kita ada oil level kat situ. So minyak masih lagi dekat tempat yang sepatutnya. Dan motor dah jalan hampir 3,000 kilo. Dah jalan, kalau ikut saya punya oil, dah 2,733 daripada KL. So saya ingat ini hari saya nak servis motor dulu, pasal dia pun baru second service. So dia masih lagi ada banyak besi-besi yang dah halus-halus yang baru nak running in masa tu kan. So nak servis, lain tak ada apa lah nak kena check. And then ni longgar, nanti mungkin lepas servis saya nak balik hotel, saya nak buat ni. Tapi sepatutnya saya tak perlu risau sangat pasal yang ni dia longgar, pasal ni dia dia jenis yang ketat punya kan. Tapi tak apa, nanti saya buka box, buka ni, cabut ni keluar, baru boleh ikat dia. Masa ni dia rapat sangat. Ataupun saya buat kerja malas, tekan ke, saya pusing ni, tengok macam mana nanti. Bila dah pakai spanner baru boleh agak. Itu je lah, lain tak ada apa. Lain masih lagi, semua masih lagi cun-cun lagi. Yang ni asal ni memang rapat ni, tapi ni keras ni. Okay, lampu belakang ni memang lawa lah guys. Saya lagi bila on the road, dia nampak macam T-Max tu. Okay, other than that tak ada apa, semuanya okay. Ni je lah tak ada. Tak tahulah kenapa. Kita tunggu dan lihat nantilah. Kalau ada masa, ada mood dan ada masa. Selain itu bike perform okey. Saya nak bagi dia running start dulu pasal pagi ni sejuk. Ini saya nak bawa pergi kedai untuk servis. Minyak semestinya kita pakai 1040 fast runner, satu botol. Pasal ni lah senang, tak payah nak tukar filter. Dulu kita orang servis kat sini je, tak ada plastik bag. Kita tuang satu botol, settle. Alright, so jom kita cari kedai nak servis. Okey, dekat sebelah je hotel dah ada bengkel lah, bengkel motocross. Kat sini semua tengok motor-motor. Semua motocross. Motor ni pun jadi motocross. Tapi sedap semua banyaknya motor jadi motocross. So kat sini nak tukar minyak hitam, nanti saya bayar upah lah. Saya harap punya okey lah. Tukar minyak hitam, nanti kita masuk balik minyak baru terus. Pasal lepas ni nak jalan jauh lagi, so biar tukar kat sini. Dan hari ni dia ada masa, dia hari lain semua dia dah busy. So itu yang saya fikir, sama ada nak tidur sini ke atau saya nak terus ke Chiang Rai ke. Kalau saya terus Chiang Rai, sampai Chiang Rai dah malam, esok teruskan lagi perjalanan. Saya tak tahu sempat tak sempat. So hari ni memang ada masa, pasal saya memang tak boleh nak keluar awal. Kalau saya keluar awal, nak ambil gambar dekat signboard Mae Hong Son, gelap. Sekarang masih lagi pukul 8 pagi. So dah pukul 9 kita gerak. So minyak masih lagi ke perang-perangan. Boleh pakai lagi sebenarnya, tapi kita teruskan lagi perjalanan.
Okey, minyak pun dah masuk 1 liter. Tenang Israel. Okey, motor pun dah servis 2,733. Tapi saya katakan reset oil ni, pasal oil ni saya kira total ride saya nanti. Pasal yang trip meter dia hari-hari saya reset. Okey, so 2007 balik mungkin saya akan jadi 3,000 lebih atau 4,000 lebih, tengoklah. Ataupun masa balik ni sampai yang mana ke, kita servis lagi kan. Alright. Yang penting 1 kilo dah kurang daripada tong. Sekarang nak balik hotel, saya nak buka box, saya nak kemaskan skru-skru apa yang patut. Okey. Let's go. Bismillah. Guys, saya tak tahulah ni nampak ke tidak, harap harap nampaklah handlebar semua kan. Harapan saya kita tengoklah Saya nak ke apa namanya U6 viewpoint. Saya tak tahulah sama ada tak pakai helmet ni okey ke tidak kan. Saya tak tahu berapa jauh perjalanan dia, nampak macam dalam town je. Dia suruh kona kanan, jauh pula. Kita konan kiri. Kita tengok berjalan belakang kan. Saya ada lebih kurang masa dalam 40 minit macam tu lah, lebih kurang. Nak cari, tak pernah explore langsung Pai. Jadi saya sebenarnya bukannya ikut map ni sangat. Saya nak jalan-jalan je, dan sambil masa yang sama map ni dia akan bawa saya ke situ lah. Nak tengok apa yang ada sangat dekat Pai ni, yang diorang lepak. Takkan lepak dekat night market dan bar dan kelab dulu. Saya tahu sini ada off-road, ramai datang sini untuk layan off-road. Lepas tu di sini lah, dan ramai suka apa ATV apa semua kan. Ada kayaking lah, apalah. Selain daripada tu ada apa lagi, saya tengok kat viewpoint dia. Saya rasa kawan-kawan saya pun tak pernah pergi viewpoint ni. So kita tengok lah. Pagi ni pun kalau dekat Malaysia mungkin perasaan macam nak hujan, pasal dia mendung kan. Tapi janganlah hujan. Kalau hujan menggigil lagi nak gerak kan. Saya dah fikir masak, saya fikir memang akan gerak lah. Akan gerak daripada sini lah. Pasal borak-borak dengan orang rantai kat sini pun, dia kata jauh juga tu kalau nak sampai tu kan. Fikir okey lah, esok nanti penat sangat. So hari pun kerja pun dah selesai. Kita jalan-jalan tengok, dan rasa macam tak perlu, pasal hotel dekat sini tengah mahal. Pasal tengah, dia panggil tengah high season. Adakah kena panjat bukit? Saya langsung tak tahu. Semua pakai helmet je. Masuk jalan kebun tengok viewpoint lah. Jalan lebih kurang 5 kilo je. Mungkin orang suka tinggal macam ni lah, tinggal rumah banglo dia ramai-ramai kan. Boleh ni kalau kata tim datang sewa banglo terus, lebih harga mesti keras gila lah. Confirm pasal ni semua Mak Saleh kan. Kalau datang time bulan 12 ni memang mahal. Kalau datang time bulan biasa panas pula kat sini. Nak murah dia jadi panas. Sejuk pagi ni. Memang banyak bukit lah, penyudah dia. Penyudah dia banyak bukit. Saya dengan jaket tak ada apa, tak ada ni. Aduh.
Patut tadi pakai siap-siap terus. Lepas tu boleh terus gerak. Dah keluar jalan besar balik. Oh, shortcut kat sini. So, nak kali dah tahu lah. Okay guys, lebih kurang 1 kilo lagi tu sampai ke Yun Lai Viewpoint. Dekat je, lebih kurang dalam 5 minit je daripada hotel. Cuma jalan di simen lah. Mendaki tak ada mendaki sangat. Cuma sih macam banyak apa tempat sembahyang kat sini. Kan sini shopping mall tak ada, apa tak ada. Betul, living the slow life, relax. Gaji tak besar, tanggungan pun tak besar. Tapi tadi panas lah pula. Kat bawah sejuk, kat atas ni panas. Lagi 900 meter. Dia punya last tengah naik bukit ni mencanak agak lah. Dia punya last nak naik ni kan, wah mencanak. Ini kalau Angah Rumzi tak tahu lepas tak lepas ni. Ada kena jalan kaki ni. Wah, tinggi juga. Oi, tinggi. So tak tahulah apa view kat sini, kita tengoklah sama-sama ya. Oh, saya pun lupa nak adjust setting. Setting saya tak wide. Setting saya ni dia nampak sikit je. Wah, lebih baik ada daripada tak ada footage kan. Wah, ada lagi memanjat. Spectacular view. Oh, ni dia. Wah, ni ke? Ya. Bukan. Oh, bukan. Aku terlebih excited. Dia turun balik lah. Ingat yang ni. Macam yang ni. Oh, pintu depan di sana. Ini mungkin rumah staff kot. Terlebih excited guys, sorry. Terlebih excited. Wow, cantiknya. Kena bayar ke? Wow. Melajak sikit tinggi ni. Allah. Wow. Ni ke tempatnya. Wow.
Aku tak tahu. No entry. Wow. Cantiknya. Dia boleh panjat-panjat tu semua. Ada rumah ni. Saya pun tak tahu sebenarnya nak cari apa kat sini ni. Dia kena naik atas tu baru nampak semua kot. Nak kena bayar 100 baht tu. Yunnan Camp Festival. Oh. Jom kita jalan tengok. Nampak macam menarik. Sawadikap. Have to pay to go in? Booking. Oh, to go in have to pay. Yeah. Oh, near no entry. No. Entry from there. Enter there. Check in. Check in. Yeah. How much? 100 baht. 200 baht. Oh, to see is 200 baht. Yeah. Oh, One people, 200 baht. okay. For how long? Don't care. Half an hour, 1 hour. Okay. One night. Oh, no. I just want to take picture. Oh, 20. 20. Yeah, done one. Just go, pay 20. Yes. Okay. Thank you. Oh. So macam ni lah kat sini. Kita datang nak ambil gambar. Tapi itulah, nak kena panjat-panjat. Tapi just nice lah. Yang lain tak pernah datang pun sini. Member mana dia mau. Pagi-pagi buta dah gerak ke tempat lain. Kan? Tu mungkin kena spend extra night baru boleh explore. Saya banyak kali datang Pai. Tak pernah kisah apa pasal ni. Cuma pasal sekarang ni ada drone. Jadi dia macam, okey lah, kita jalan-jalan. Dia nak 20 baht. Oh, pancit. Oh, macam mana nak naik layang. Belum sampai base camp lagi dah pancit. Thank you. Sudah dapat tiket. Sorry guys. Pancit. Wah. Lawannya. Lawa betul. Baru berbaloi. Datang Pai. Ya Allah. Lawa gila. Serius Pai. Kalah apa Iron Wing ni. Serius kalah habis ya. Wah. Wah. Tu dia. Wah gila.
Okay guys, masa untuk pulang. Sini ada souvenir apa, kita tengok apa souvenir ada dekat sini. Sini pun menarik kat, minum kopi sambil tengok view kan. Menarik ni kalau duduk. Lepas tu kita pakai drone. Okay guys, turun bukit dia bukan main-main turun bukit dia bukan main-main. Ini kalau hari hujan ada seram. Tapi kalau tak ada, it's okay. So okay guys, sekarang ni saya nak patah balik ke area hotel pasal ada orang order stiker. So saya nak pergi ambil, tengok kedai stiker dah buka ke belum. Kalau kata dah buka, beli, and then one more round dekat town. Lepas tu terus gerak lah. Jauh lagi perjalanan ni. Kalau kata saya nak ke Chiang Rai ni hari, lebih kurang 7 jam daripada sini, tak termasuk berhenti apa semua kan. So akan sampai malam juga. Okay, so let's go lah. Okay, ni walking street. Semalam tak ada lah nak ambil video kat walking street ni semalam. Manusia punya lah ramai. Lepas tu bateri pun dah dead, microphone pun dah dead, mood pun tak ada nak rekod sangat. So inilah dia walking street ya. Kalau malam ni meriah dengan orang ni. Lepas tu penuh dengan stall. Ada halal, ada non halal. So bahagian dekat masjid tu halal. Kat sini dah more towards nak pergi ke kelab, orang nak kena isap ganja ke apa kat sini lah. Mau pada parti-parti kat sini. Tapi buat masa ni memang orang Israel ramai. Memang orang Israel ramai pasal bila borak-borak tu terdengar salah seorang tu, diorang kata diorang Israel lah apalah. So memang ramai lah. Diorang pun takkan bergerak solo, diorang mesti bergerak ramai-ramai. So itu yang ada yang komplain juga, orang lokal komplain juga tentang perangai Israel punya perangai kat sini. Diorang tak berapa nak welcome sangat. Dekat Pai dengan dekat Koh Samui dah jadi culture orang Israel datang bercuti dekat sini. Siang nampak macam tak ada apa pun, semua orang tidur katnya. Okay. Dekat sini kalau nak tidur macam rumah-rumah kayu ke apa, okey lah. Ini sebenarnya kalau malam memang terang, bukan terang lah. Kan buruk dia kan bila nampak kan. Tapi bila malam dia jadi lain. Dengan pasal lampu kuningnya, dengan lampu jalannya kan, nampak macam wow. Padahal biasa je. Kat sini banyak yang macam style backpacking, ada orang cari hotel murah-murah. Lepas tu diorang lepak labung. Minimum pun seminggu, 2 minggu. Baru mau pindah ke tempat lain. Diorang duk main kat sini ya. Sini Pai, Chiang Mai. Ini 2 tempat je yang kira hot untuk turis lah. Pasal nak tak nak diorang mesti kena turun kapal terbang dekat Chiang Mai kan. So 2 tempat yang je hot. Chiang Rai rasa je biasa. Hon Son banyak orang Malaysia je. Malaysia, Singapura. Okay, so saya nak belok ke kiri kejap. Saya nak explore belah sini dalam masa 10 minit. Lepas tu saya nak kena patah balik pasal dah 10.30. Nak kena ke mahkamah, nak check out pukul 11. Oh, ada kelang kabut lagi ni gang. So inilah dia. Kita menyeberangi sungai kat Pai Banyak orang tanpa stiker dia. Tak tahulah kenapa dia jadi macam tradisi pula orang tanpa stiker dekat signboard Chiang Mai ni. Kurang pasti kenapa. Belah sini dia more kepada macam aktiviti macam ni, ada rafting. Ni dia ada rafting kat sini. Ada kebun ganja kat sini. Saya pun tak boleh nak lama-lama dah ni, patah balik lah. Tengok jam seram pula.
Kalau saya tak gerak, oh dia jauh ni. Tak nak. Ni dia dah lari daripada semua orang. So tak nak. So okey lah. Until next time, mungkin saya dengan Mrs ke datang kan, 2 hari ke 3 hari memang duduk dekat Pai, okey lah. At least 2 hari lah. Kalau kata nak explore. Kalau tak, kena sampai siang. Macam saya punya konsep 2 hari ni pasal sampai Pai selalunya lah malam. Tapi kalau katalah macam katalah macam sampai Chiang-Mai macam saya itu hari kan, lepas tu esok turun naik Pai, then okay, one day enough. Esok kena patah balik ataupun ni lah, lepas check out keluar. Tak lah, mungkin 2 hari kot, 3 hari kan, 3 hari 2 malam dekat Pai, baru rasa boleh tengok tu, tengok ni dengan keadaan yang slow life. Kalau tak kan kelang kabut dia nak ke sana nak kemari kan. Tapi kalau bikers memang macam tu. Macam tadi geng-geng Harley yang Mat Saleh tu sama tak? Ride semua ride kental kan. Tak berhenti-berhenti ride. So okey lah, apa nanti saya sambung balik.